Ilmu. Ilmu ialah pengetahuan, kajian atau kefahaman terperinci tentang sesuatu perkara yang diperolehi melalui pembelajaran, pengalaman, kajian atau wahyu. Ilmu merupakan suatu kepentingan hidup yang perlu dicari untuk meningkatkan pengetahuan. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu. Namun, pada zaman teknologi yang sudah canggih, pendidikan formal menggunakan buku sudah kurang relevan. Pelajar semakin kurang minat dan semangat untuk belajar menggunakan buku kerana buku memiliki terlalu banyak tulisan dan kurang gambar yang menyebabkan mereka kurang faham. Apabila mereka kurang faham, mereka akan rasa bosan dan stres dalam pembelajaran. Di sini, teknologi memainkan peranan penting untuk meningkatkan semula semangat dan minat belajar dengan menggunakan komputer dalam pembelajaran. Selain itu, pelajar dapat belajar secara bermain menggunakan komputer dan akan lebih mudah untuk difahami kerana mempunyai banyak gambar dan kurangnya tulisan. Antara contoh platform yang digunakan dalam pembelajaran ialah Quizizz dan Kahoot. Platform ini dapat menjadikan pembelajaran jadi lebih seronok kerana ada kuis dalam bentuk permainan. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan juga dapat membantu pelajar dalam pembelajaran kerana ia boleh digunakan untuk mencari maklumat dengan lebih mudah tanpa perlu menyelusuri pelbagai laman web untuk mencari satu maklumat yang ingin dicari. Pembelajaran dalam talian juga dapat digunakan oleh pelajar yang menghadapi masalah untuk hadir ke sekolah. Antara platform yang boleh digunakan untuk pembelajaran dalam talian ialah seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom atau Microsoft Teams. Seterusnya, penggunaan e-buku dan perpustakaan digital dapat membantu mengatasi salah satu masalah pelajar iaitu beg sekolah yang berat. Dengan adanya bahan pembelajaran secara digital, pelajar tidak perlu membawa terlalu banyak buku teks dan buku latihan ke sekolah. Hal ini bukan sahaja memudahkan pelajar, malah dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan seperti sakit belakang dan keletihan akibat membawa beg yang terlalu berat. Itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.